Ya, warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Hari ini cikgu akan menunjukkan pengiraan faedah mudah. Okey, faedah mudah dan faedah compound. Okey, faedah compound. So, apakah rumus faedah mudah? I, P, principal, rate dan time. Okey, ataupun tahun lah. Okey, dan untuk faedah compound, MV, principal, okey, kemudian tambah dengan satu, satu, tambah dengan R per N, T. Okey, begitu. Okey. Jadi kedua-dua ini tidak perlu dihafal ya kelas. Okey, baik. So, prinsipal. Mari kita tengok macam mana kita mau kira faedah mudah. Paling senang. Kita baca di soalan. Dia kata hitung perbezaan antara faedah jika tidak ditawarkan faedah compound, dikompaunkan setiap 6 bulan dan faedah mudah. Ada dua jenis faedah di sini. Prinsipal kita di sini adalah 16,000. Nampak? 16,000. Okey. Kemudian rate-nya adalah 4.2% didarab dengan 3 tahun. Jadi kita terus tekan kalkulator 16,000. Okey. Darab 4.2. Okey, macam mana kita mau tekan peratus tu? Tekan shift, tekan answer. Nampak tu ada peratus di sana. Darab dengan 3. Jadi kita akan dapat jawapan RM. Kita dapat RM 2016. Okey, itu dia. Okey, 2016. Okey, kemudian kita teruskan lagi untuk matched value ataupun faedah mudah. Prinsipal kita adalah 16,000. Okey. Kemudian kurungan 1 tambah kadar kita adalah 4.2% per. Okey, dia kata setiap 6 bulan. Maksudnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Setahun ada 12 bulan. Jadi dia dikompaunkan setiap 6 bulan. Setiap 6 bulan maksudnya 1 kali, 2 kali compound. Jadi N tu adalah bilangan kali compound. N 2 darab berapa tahun? Darab 3 tahun. Begitu. Jadi kita try tekan kalkulator 16,000. 16,000 kurungan 1 tambah dengan 4.2 shift. So, per 2. Okay. Kemudian kurungan 2 darab 3. 2 darab 3. Jadi kita akan dapat jawapan di sana. Set value kita 18,124 ringgit 85,059. Okey, jadi berapakah dia punya faedah kelas? Interest untuk ini kita tolaklah dengan 16,000. 18,000 ni tolak dengan 16,000. Okey, jadi kita tengok berapa. Okey, so dia punya faedah adalah 2,1,2,4,8,5. Okey, jadi kita tengok berapakah perbezaan kedua-duanya kelas. Okey, kita tolaklah dengan faedah mudah tu berapa bezanya? 2,16 sama dengan RM108.85. Nampak? Okey, begitu. Itu perbezaan antara pengiraan faedah mudah dan faedah compound. Jadi selamat belajar semua.